Mbak, jangan dipikirin negara orang. Pikir sendiri negara sendiri. Di sini yang terima duit bantuan membeli barangan dapur RM100 Malaysia kurang lebih wang Indonesia 415,400 rupiah. Itu setara untuk membantu rakyatnya membeli barangan dapur bagi golongan B40. Dan tidak semua B40 dapat. Harus ingat tu. Dan di sini Mbak kata dapat subsidi langsung besok cuti. Tak, orang Malaysia tak segitu Mbak. Orang Malaysia tetap kerja. Cuma bersyukur apabila kerajaan membantu barangan dapur. Kan? Itu kami di sini. Kan? Yang sebenarnya Perdana Menteri kami membantu dengan situasi hidup dengan barangan bertambah mahal. Itu di sini. Kan? Berbeza dengan negara anda. Negara anda pukul rata lipat. Kalau bantuan sembako untuk golongan susah, yang kaya pun dapat. Malah yang kaya ini menyamar jadi susah. Tapi di sini tak. Saya pernah menjadi sebahagian daripada anggota memberi bantuan makanan kepada golongan yang tak berkemampuan. Yang ada mobil dan tak ambil, malu. Yang berkemampuan tak ambil Mbak, malu. Jadi di sini bukan seperti yang Mbak fikirkan. Okey? Jadi Mbak fikirkanlah negara Mbak. Kan? Tengok di sana gimana dan panggillah pemerintah anda supaya mengikuti contoh negara kami Malaysia.